Sekarang 3 teknologi 18 bahan. Nak try ni hebat. Dan kepala dia kata lepas tu doktor kata masa kat ward doktor kata mungkin makan masa lah untuk sembuh kan. Tapi selepas guna produk, Masya Allah, sekejap je rasa dah okey. Mungkin keradangan kat kepala kan. Jadi saya pun terfikir, kena try ni, nak try produk je. Nak try produk je, tak mau masuk alim. Oh, nekat ni tak masuk alim. Nak try produk, boleh tak? Dia pun tak berani nak bagi produk kat saya. Mula tu dah saya tanya dia pun buat keluar lah, ni bagus ni untuk sendi, untuk apa. Suami saya memang kaki dia sebelah lutut dah tukar lah pakai besi. Dan kaki yang sebelah tukar tu memang tak berapa okey lah saraf kan. Malam-malam tidur tak berapa nyenyak lah, asyik bangun. Dulu krem, sekarang dah macam okey sikit lah. Tapi masa yang saya jumpa lah Nutrika tu, masih lagi macam kejang lah. Tak boleh drive lama, berdiri lama-lama, tak okey. Tapi masih lagi boleh solat berdiri lah. Nak try lah kata. Bukan untuk saya, tapi untuk suami. Syah kata, boleh kak, bagus ni. Dia pun cerita lah apa semua. Lepas tu saya ambil lah. Tanya dia nak tidur mana malam ni. Entah kak, dia dengan sebelum ni tidur kat tempat lain. Ada member-member lah. Memang Syah dia kalau kat Perlis, dia tak boleh tidur kat hotel. Dia akan tidur rumah member. Walaupun rumah kami biasa-biasa lah. Bukan rumah istana, walaupun kat istana rumah saya dekat istana. Tapi rumah kampung je. Okey, jomlah tidur rumah saya. Saya pun macam ajak ayam saja. Bukan ajak pun. Dia tu, ya ke? Alah, Allah. Nak lah pula. Tak apalah, jomlah. Kalau dia boleh terima, okey je. Dah lah mula-mula kenalan pun. Lawak cerita mula kenalan. Boleh cerita sikit. First tu dia piuk nak cari orang lain. Tiba-tiba saya yang keluar kat depan rumah tu kenal dengan yang member dia sekali tu. Tiba-tiba nak tumpang tandas, nak tumpang rumah saya. Dah tumpang tandas terus jadi member. Kali ni bolehlah Kak Ajar duduk makan ajar. Allah Akbar. Dengan anak dengan anak saudara dia. Okey, jom kita open ni mula ajak ayam, tapi lepas tu ikhlas lah, betul. dia duduk 2 malam kan. Lepas tu ceritalah semua produk. Nak try lah kat suami. Mula nak try je, tak masuk alih. Pandai je ni, apa leader kita ni memang hebat. Kali nak ambil 1, last 3. Ya Allah, maksudnya sebab saya memang keluarga yang tak sihat lah. Saya pun tak sihat, tapi nampak macam okey. Ada diabetik, ada suami pun sama, pakai insulin. Saya makan ubat on off. Kadang makan, kadang tak makan. Selalu kalau ke klinik tu memang kena dengan doktor lah. Dasar kan. Tapi sebelum ni memang gula saya 18, 15, memang macam tu lah. Tapi badan masih cergas. Cuma gula tinggi takut juga. Last kali pergi jumpa doktor kata dia punya buah pinggang kot, yang kencing dah masuk apa protein apa orang panggil tak? Buat saya pun Potasium. ada protein, dia bubur je. Doktor tadi kena jaga-jaga, lepas tu kena jangkitan kuman kat kencing pun. Gula tinggi, doktor kata kalau gula tinggi susah nak baik ni. Ni cerita saya pula, suami nanti sekejap. Lepas tu kan dia dah makan Nutrika. Alhamdulillah, kemarin last test saya punya gula 5.4. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur sangat. Lama je duk makan, selalunya memang tak mau turun-turun. Kali ni Alhamdulillah. Suami pula, minggu lepas dia cakap dia boleh tidur lena. Alhamdulillah. Dan sebelum ni pun, lepas makan macam bawa kotak tu, dah boleh drive. Dia drive ke Kuala Kangsar, pergi balik seorang. Saya tak ada sampai ganti-ganti pun. Masya Allah, hebat. Memang hebat asam. Dan dia pun kalau saya kata macam nampak macam tak okey, saya kata berhentilah dulu. Tak nak makan. Dia tahu memang. Lepas tu dah satu lagi, kulit pun makin Alhamdulillah makin rasa tegang. Dulu banyak pigmen ni dah makin kurang. Kuku pun rasa macam bersih-bersih sikit kan. Macam kita pakai, nak kata beauty tu tak lah kan, tapi nampak lah, suka lah tengok. Kulit pun rasa macam licin semua kan.
Tapi nampak muka lah cik, ada orang tanya, nampak lain lah. Asal lah kan, asal macam muda, tapi orang tak kata apa, kita lah asal sendiri. Alhamdulillah masa apa tu, cek dalam apa sistem. Wow, yang tu yang walaupun tak harap tu, tapi bila dah dapat, wow, harap juga lah. Alhamdulillah, harap juga. Cek juga tengok dapat ke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suami pun seronok, kita pun lagi lah seronok. Lepas tu, balik Syah kalau datang saya lah senang kita boleh share. Itu saja.